وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Suara saya jelas tuan-tuan? Jelas. Jelas baik, insya-Allah. Saya pun gambar jadi macam ni pula ni. Sekejap. Okey, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah petunjuk ini, padahal kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin kami. Surah Al-A'raf surah 7 ayat 43. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pentadbir bagi sekalian alam. Tuhan yang telah mengadakan, Tuhan yang telah menyempurnakan, Tuhan yang telah memandang kita seawal-awal pandangan dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh kebesaran. Tidak ada cacat cela pada apa yang dipandangnya, melainkan manusia itu sendiri yang meletakkan diri dia pada bukan martabat yang selayaknya. Kenapa? Kerana manusia ini adalah yang terbaik sebaik-baik kejadian, di mana yang menjadikan dia, yang memandang dia, yang melihat dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang mentadbir bagi sekalian alam. Jadi layaknya kita setelah ada pengetahuan, telah dibukakan dengan kefahaman, dengan pengertian, maka letaklah diri pada kedudukan sebenar-benar hamba. Yang ada Tuhan yang lain. Tidak ada padanya pergantungan kepada yang lain. Tidak ada padanya pengharapan yang lain. Terutama dalam bab hati dia. Hati dia dah tak bergantung kepada yang dinamakan makhluk. Kenapa? Dia kenal apa dia yang dikatakan Allah, apa dia yang dikatakan Tuhan, dia kenal. Walaupun pada saat ketika ini, walaupun dengan mata kasar dia lah, dia kata dia tak nampak. Tapi hakikat sebenarnya
dia telah menyaksi akan Tuhannya. Cuma bila ditutup dengan keadaan diri manusia, maka tak nampaklah dia kepada yang dinamakan Tuhan. Baik, insya-Allah mari kita sambung syarah kita melihat Allah. Nah, bagi yang hari esok tak ada hikam tu, bolehlah dengar ini insya-Allah. Mari kita tengok syarah yang ke-171. InsyaAllah. Kita tengok apa yang Tuhan nak bagi tahu. InsyaAllah. Baik. Kata pengarang kitab Dr. Mustafa Mahmud dalam kitabnya Melihat Allah, Ra'aitullah. Mereka yang membenarkan aku, kata Allah, mereka yang membenarkan aku dengan keghaiban dan beriman padaku tanpa melihatku. Sebab apa? Terang dah Tuhan sebut dalam Quran tu. Awal-awal lagi surah Al-Baqarah tu, surah yang kedua ayat 3. Apa dia? Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mendirikan solat serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Soalannya, macam mana dia boleh percaya benda ghaib? Ni persoalan manusia. Kena tanya diri dia, macam mana aku boleh percaya benda ghaib? Kerana sesungguhnya diri dia tu datang dari yang ghaib. Dia dah berjanji dah dengan Tuhan. Dia dah janji dah ambil satu perjanjian dah. Tuhan Allah bertanya, bukankah aku Tuhan kamu? Waktu tu, waktu nyata ke waktu ghaib tu? Tapi manusia bila dia tak tengok kepada asal usul kejadian diri dia, bila dia tak tengok perjanjian dia dengan Tuhan, maka dia merasakanlah diri dia ada tanpa ada pertolongan Tuhan. Sambung lagi. Padaku tanpa melihatku. Melihat kata mata kasar ni. Melihat ada bentuk, melihat ada warna, melihat ada itu dan ini. Bukan melihat macam melihat makhluk. Maka aku akan menyertainya pada hari berhimpun. Siapa yang diri dia dengan Tuhan, seawal-awal hidup dia, seawal-awal kesedaran dia dengan Tuhan, maka berpanjanganlah dia dengan Tuhan. Walaupun dalam keadaan apa sekalipun lah. Keadaan kalau kata dari kemanusiaan ni, huru-hara dia, kelang kabut dia, susah senang dia, hanya dengan Tuhan. Bukan senang nak sampai tang tu. Cakap senang lah tuan-tuan, kena je, tergolek lah kita, confirm ya. Dan akan kutemani dia dalam suasana yang mengerikan. Dan kukirim kepadanya keteguhan dalam menghadapi kegoncangan, lalu kuteguhkan atas apa pun yang dialami, sebagaimana mereka menemani aku di balik tirai penutup itu. Ni Quran pun dah beritahu, bukan dia tak tahu, dia tak beritahu. Terang dia beritahu surah Yunus, surah 10 ayat 62. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak berduka cita. Kenapa? Kerana dia dengan Tuhan. Dia mengetahui dia dengan Tuhan. Mana ada kerisauan, mana ada ketakutan. Duk risau, duk takut ni bila tak ada Tuhan. Jadi orang-orang macam ni, dia takut apa? Dia takut dia tak tengok Tuhan. Pada penglihatan dia takut kalau dia tak nampak kenyataan Tuhan. Pada pendengaran dia takut kalau dia tak dengar tu kenyataan Tuhan.
Pada sentuhan dia, dia takut kalau sentuhan dia tu tak bawa balik kepada Tuhan. Dia takut kalau panca indera dia tak bawa diri dia balik kat Tuhan. Dia takut begitu. Bukan dia takut dalam hal kemanusiaan ni. Takut tak makan, takut itu, takut ini. Takut tak pakai baju, takut tak ada duit, tak ada reta. Kita ni pun alhamdulillah, mujur Allah Ta'ala buka lah. Kalau tidak sama lah. Saya duk kata ke diri saya, sama lah. Takut sama. Macam mana ni esok nak makan? Macam mana ni? Macam mana itu? Macam mana ini? Kenapa? Kerana dia bukan tahu pun siapa Tuhan dia. Kalau sekarang keadaan dunia dia ni pun dia tak boleh dengan Tuhan, dia tak tahu yang menguruskan dia tu adalah Tuhan, agak-agak nanti di akhirat, maka benarlah Tuhan kata, siapa yang buta mata hatinya di dunia, maka lebih buta dan lebih sesat. Kenapa? Dia tak tengok Tuhan. Dia tak saksi pun. Dia mengasingkan Tuhan duduk satu sudut, dia duduk satu sudut. Dan dia pun cakap lah Tuhan tengok dia. Habis tu dia berdiri tu dengan apa? Sebab tu orang yang dekat dengan Tuhan, dia tak ada kerisauan tu, dia nak takut apa? Dia takut kalau Tuhan tu tak ada. Sebaik-baik pelindung, cukuplah Allah untuk kami dan ia sebaik-baik pengurus, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Sebab tu jangan ambil benda lain jadikan sandaran kita. Jangan bergantung dengan makhluk. Hati orang yang bergantung dengan makhluk tu, Tuhan beritahu dah. Orang yang ambil selain daripada Allah sebagai pelindung, maka ibarat macam labah-labah buat sarang labah-labah. Dan sesungguhnya sarang labah-labah tu yang paling rapuh sekali. Kalaulah mereka mengetahui. Lau kanu ya'lamun. Kalaulah mereka mengetahui. Dah tahu ambil daripada selain Allah tu semuanya binasa, kita masih lagi berharap bergantung. Jadi yang Tok Syekh ni nak cerita, nak melihat tanpa beriman kepadaku tanpa melihatku. Yang mana yang kata melihat tu sifat dia tak lihat. Ni pada kejadian diri kita ni, bukankah terang nyata sifat-sifat Allah? Bukan kita punya pun. Terang nyata perbuatan-perbuatan Allah. Terang nyata nama-nama Allah. Bukan dia tak bagi tahu, dia bagi tahu. Awal lagi dia bagi tahu. Manusia tak pernah ada dan tak boleh disebut-sebut. Macam mana dia boleh tengok diri dia ada? Macam mana dia boleh sangka diri dia boleh ada sendiri? Bila ada sendiri, dia kata dialah beribadat. Dialah yang buat itu, dialah yang buat ini. Berapa tebal tu keakuan diri tu. Tercari-cari, tercangak-cangak, tertanya-tanya Tuhan ni apa, Tuhan ni apa. Tuhan di mana, Tuhan di mana. Tu terang pada kenyataan diri dia tu. Sebab tu, ni, mari kita tengok hadis kursi ni. Selalu kita duduk dengar ni. Apa kata Allah? Apabila aku menyintai hamba-Ku, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Penglihatannya ia gunakan untuk melihat. Tangannya ia gunakan untuk berbuat. Dan kakinya ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, nescaya aku akan memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, nescaya aku akan melindungi. Sebab tu, bagi keutamaan yang sesungguhnya kepada Allah. Bukan ada masa, masa ni perlu Tuhan, masa lain tak perlu Tuhan. Perlu kat diri sendiri. Tak kot. Sebab tu macam mana nak menghadapi keadaan huru-hara sekarang pun, huru-hara pun tak boleh nak handle. Sebab apa rasa diri boleh handle sendiri? Sedangkan huru-hara kat sini, kelang kabut kita di sini, tak lain tak bukan dengan Tuhan. Dia pentadbir.
Dia yang menguruskan, dia yang maha bijaksana, dia yang uh, maha mengetahui. Tiba-tiba kita rujuk tempat lain, tiba-tiba kita refer tan lain, tak mana? Tan diri kita. Aku boleh buat, aku boleh handle, aku begitu, aku pandai, aku hebat. Sampai bila lah tak jumpa? Sampai bila lah tak ada yang sebenar-benar pergantungan? Nah, sebab tu orang yang dekat, dia tak ada tengok lain. Dia hanya melihat kepada Tuhan. Dia hanya bergantung kepada Tuhan. Tak pernah pun hati dia tersangkut kepada yang lain. Dia tak pernah sangkut pun hati dia kepada yang lain. Sebab dia mengetahui yang lain tu binasa. Dan yang paling dia tak sangkut, yang paling dia tak bergantung adalah kepada diri dia. Berapa ramai manusia boleh duduk macam tu. Boleh berfahaman begitu. Dia tak pernah pun bergantung dengan diri dia. Dia bergantung kepada Allah. Nah, ni bulan puasa nak habis ni. Berapa ramai orang bergantung dengan diri dia, dia boleh berpuasa. Berapa ramai orang bergantung dengan diri dia boleh solat. Berapa ramai orang bergantung boleh buat ibadat itu dan ini. Berapa ramai? Sikit saja yang nak bergantung dengan Tuhan, yang nampak sungguh Tuhan ni, sikit je. Kebanyakannya begitu. Boleh solat, boleh itu, boleh ini, boleh berdoa. Dia tak melihat kepada pertolongan Tuhan. Sedangkan terang kenyataan diri dia duk baca bismillah tu. Kenapa? Kenapa dia boleh baca bismillah? Kerana Tuhan tu dekat. Bukan Tuhan tak bagi tahu, dia yang tak tengok. Surah Baqarah tu, ayat 186. Surah 2 ayat 186. Senang, mudah Tuhan kata. Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanyakan kepadaku tentang aku, katakan aku dekat. Ini baru duk cari dekat mana, sebelah ke, 1 cm ke, 1 hun ke, duk depan ke dekat, duk atas ke dekat, duk bawah ke dekat. Masih mencari logika. Masih mencari bentuk dan rupa keadaan. Tuhan bukan begitu. Nah, wallahu alam bisawab. Silakan tuan-tuan, ada apa-apa nak bincang. Tak ada satu saat, tak ada satu suasana pun, tak ada kenyataan Tuhan. Terang, jelas, nyata. Kemana saja hadapkan diri kita. Kemana, apa saja yang kita lakukan. Apa saja yang kita lalui. Terang di situ kenyataan Tuhan. Baik-baik ke? Baik yang sebaliknya. Sebab tu kita hanya menikmati. Kita merasai. Dan tak ada yang lebih baik. Tak ada yang lebih baik. Melainkan Allah. Tu Nabi sendiri sebut. Allahumma gfirli warhamni walhiqni birafiqil a'la. Sahabat yang tinggi. Bukan sekarang ni dah terang nyata ni, sebelum terang nyata ni, sebelum ada dah tubuh ni. Dialah segala-galanya. Tiba-tiba main ke dunia, yang lain pula dapat menutup kebenaran dia. Bukankah pelik itu? Sebab tu Bismillahirrahmanirrahim tu, ba tu apa? Ba musahabah tu. Ba kan apa? Dekat. Ba bersahabat tu. Duk baca saja gitu ya. Apa dia pun tak tahu. Kenapa? Tak kenal. Sebab tu kenallah diri tu, belajarlah kenal diri. Ada orang bertanya, oh saya ni malas solat, saya begitu begini. Okay, fine lah. Saya tanya dia balik. Ada malu tak? Belajar tak malu kepada Allah ni, ada tak belajar malu? Sebab tak malu lah jadi macam tu. Cuba belajar malu dengan Tuhan. Kenal Tuhan tu siapa.
Dan tahu apa dia solat ni. Solat bukan satu benda presentation, bukan satu kerahan, bukan satu paksaan. Dah tu, tak payah buat lah, tak paksa. Sebab ni kebodohan ceteknya akal tu jadi macam tu lah. Sedangkan kita dah bagi tahu dah solat tu apa? Berhubung. Tuan kata tadi, orang yang beriman kepada perkara ghaib dan mendirikan solat, dia mengadakan hubungan dengan Tuhan. Dia jaga sungguh hubungan dia dengan Tuhan. Ini baru nak kelang kabut dengan benda lain. Dan tu nak dapat perlindungan macam mana? Lalu tu macam mana nak dapat pemeliharaan macam mana yang sebenar-benar pemeliharaan? Dan pastinya tak ada yang paling saat getir sekali kita nak minta berlindung waktu bila? Tu, waktu sakaratul maut tu. Sekarang tak apa, sihat lagi, boleh bercakap lagi, boleh tengok lagi, boleh ada puasa lagi, itu dan ini. Saat dicabut semua benda tu macam mana? Nak berlindung dengan siapa tu? Mana pengharapan kita? Takkan waktu tu baru nak cari. Ni waktu sihat ni, waktu boleh berfikiran waras ni, tak tengok, tak kaji, tak belik. Saya tak tahu, tuan-tuan pakat duduk senyap je saya tahu. Ya ke tidak, tidak pun tidak ke, saya berletih seorang-seorang. Ya, silakan. Ada apa-apa? Sebab tu penting, sangat penting. Awal-awal mesti mengenal. Mesti kenal, belajar kenal. Bila kenal baru ada malu. Ini terbalik. Oh, saya tak buat sebab apa, saya tak tahu. Saya tak ni, saya tak tu, saya tak ni. Boleh buat jadi alasan. Saya solat kadang-kadang cukup waktu, kadang tak cukup waktu. Boleh ke keluar statement begitu kalau orangnya ada asas mengenal? Sebab dia merasakan solat itu satu benda yang apa orang panggil? Macam ni nak cakap, macam tugasan pula. Bila tugasan dia rasa berat. Kena solat pula lah, kena apalah, kena aku malas lah. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Tuhan. Bila dia tak kenal Tuhan, macam kita selalu duduk bincang, maka nafsunya ambil alih, dunianya ambil alih, bisikan iblis syaitan pun ambil alih. Sebab tu pokok pangkal dia mesti pada niat tu. Kenapa? Kerana kenal lah ada niat tu. Kerana Allah Ta'ala. Sekejap lagi kena. Saya tanya, mesti saya tanya punya. Khalifah. Khalifah. Ya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi buka puasa kan? Ya, boleh. Khalifah lupa apa? Lupa. Dia lupa dah tu, dia lupa. Lupa apa tadi buka puasa? Tak tahu. Okey, tak apa. Relax. Muhammad Anwar, lupa apa tadi buka puasa? Anwar, dengan Moreh ke apa? Amirul Saad, anda lupa apa waktu berbuka puasa tadi? Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam. Ya, lupa apa tadi?
Lupa pertemuan dengan Tuhan. Lagi. Lagi tu mana tak kena lah tu. Azmir. Muhammad Azmir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang anda lupa ketika berbuka puasa tadi? Lupa. Lupa apa? Tak boleh nak fikir lah Mali. Tak boleh nak fikir. Bagus. Muhammad Zul Amin. Zul? Waalaikumsalam. Anda lupa apa ketika berbuka puasa tadi? Nak habis dah ni malam 24 kan? Malam ni kan? Nak habis dah ni. Lupa apa? Hari-hari duk puasa, hari-hari buka puasa. Lupa niat apa? Lupa niat. Niat buka puasa. Ada buat? Niat buat Mali. Niat buka puasa. Niat buka puasa. Bukan kata niat berpuasa tu. Niat buka puasa. Ada tak? Tak ada. Tahu tak datang. Jangan bohong lah. Tak ada lah. Niat buka puasa. Okey. Boleh makan saja gitu je. Ada niat tak? Mesti ada niat. Innal a'malu bin niat. Yang kita baca doa buka puasa tu niat. Tak betul ke Mali? Macam mana? Allahumma laka sumtu. Itu doa. Doa Ni dia. lintasan. Tahu tak niat ni apa? Dah mengaji Tahu jauh. lintasan tahu. Lintasan ni. Lintasan tahu. Buat tak? Ada tak lintasan tu? Aku buka puasa kerana Allah Ta'ala. Aku niat buka puasa kerana Allah Ta'ala. Ada tak? Tak ada boleh. Ada tu saya kata tadi. Apa yang lupa ni? Lupa niat. Ya Allah. Habis tu niat solat je ada. Niat keluar solat ada. Bagi tahu saya. Sedangkan takbiratul ihram tu mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Berjalan halal tak? Bercakap halal tak? Makan halal tak? Minum halal tak? Sembang halal tak? Main handphone halal tak? Tapi bila takbiratul ihram je, haram semua benda tu. Tak boleh buat. Habis tu keluar solat macam mana? Bagi salam, lepas tu bercakap, lepas tu makan, minum, jalan. Sedangkan duduk dalam tak keluar lagi tu. Niat bukan nak perlu karang ke apa, dia lintasan. Khatir. Sebut je. Sebab tu dia tanya tadi. Ada tak? Lupa tak? Ingat tak? Ingat tak niat buka puasa? Cakap lillahi ta'ala. Habis tu buka puasa kerana apa? Habis tu buka puasa je. Berjalan, pergi kerja, makan, itu, ini, beli barang. Macam mana? Macam mana kedudukan Tuhan tu? Jauh belajar melihat Allah. Jauh tu. Kitab bukan biasa-biasa ni. Lepas tu tak ada perubahan. Sebab tu saya tu tengok macam ni. Kenapa kena ada niat? Khalifah, cuba beritahu sikit. Kenapa Tuhan suruh ada niat ni? Kenapa dia suruh niat kerana Allah? Cuba fikir. Ni sikitlah luar kotak sikit fikir. Jangan duduk dalam tu jumut. Jangan. Fikir. Kenapa Tuhan suruh niat kerana dia? Bagi ingat kat dia kot. Ingat kat dia, betul dah. Kenapa? Main saya nak tanya. Main saya nak cakap lah. Tuan-tuan cakap, dia betul ke tidak? Ada orang niat. Aku berniat merompak ni kerana Allah Ta'ala. Ada? Tak ada.
Nampak tak penjagaan? Nampak tak penjagaan? Mesti perkara baik punya. Mesti jadi perkara baik punya. Orang tak nampak. Kat niat itulah pemeliharaan Tuhan. Itulah penjagaan Tuhan. Berubah tak manusia? Mesti akan jurus kepada perkara baik. Percayalah. Aku berniat berebut harta benda ni kerana Allah Ta'ala. Ada? Niat semua benda baik yang wali, benda buruk tak ada. Mesti sebab tu kerana dia tu. Kenal tara mana kita ni, niat pun tak ada ni. I don't know. Pandai-pandai lah, ejah sendiri. Ada apa-apa, silakan. Sekejap lagi saya nak tanya lagi. Seronok ni, bak tanya-tanya ni, seronok sungguh. Khalifah. Baru betul lah, boleh buat terbit malu dan sempurna. Nak pensan. Jangan pensan. Sempurnakan hamba. Ya? Mana nak tengok ni? Malaikat catat yang luar je. Ni dalam. Tuhan kata tu, aku tahu apa dalam hati tu. Macam mana? Berapa kali Tuhan ulang tu? Ya'lamu bisudur, bizzati sudur tu. Semua banyak kali tu. Cuba cari ayat tu. Berlambak. Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada kamu tu. Apa yang tersembunyi dalam hati kamu tu. Soroklah tak mana pun. Mohon kuat. Sebab bukan ada Tuhan pun. Ada benda lain. Berlambak benda lain. Khalifah. Tanya sikit Khalifah. Ni nak habis dah puasa dah kan? Apa yang melengkapkan puasa Khalifah ni? Apakah kepalanya? Kalau puasa itu gerabaknya, maka apakah kepalanya? Wahai Khalifah. Zakat. Zakat apa? Zakat pendapatan ke? Zakat harta ke? Zakat fitrah. Minggu sudah dah tanya. Dah tanya dah. Kenapa tak jawab? Sebab tu kena ulang Cik Khalifah pun. Tak boleh main sekali terus faham, terus lekat. Tak ada. Dia kena ulang. Kena buat revision. Ulang. Bagi tahu saya waktu wajib. Bila? Alamak, lupa boleh. Sebab waktu wajib bayar zakat bila? Amirul. Amirul, bilakah waktu wajib bayar zakat? Fitrah. Lepas Ramadan terakhir boleh? Lepas Ramadan terakhir, bagi cun lah sikit. Ni. Terbenam matahari boleh? Ya, bermula terbenam matahari malam 1 Syawal sampai Isyak. Tempoh dia 1 jam. Itu wajib. Waktu bayar zakat, waktu wajib.
Habis tu takkan wajib je. Saya tak kira. Saya dapat, saya nak bagi tahu je tuan-tuan. Suka hati tuan-tuan nak dengar ke, nak apa ke, terpulang. Saya nak bagi tahu juga. Saya tergedik-gedik nak bagi tahu ni. Waktu harus, Azmi. Azmi. Dia tak nak jawab dah. Azmi. Aduh. Tanya Pak Ngah. Pak Ngah, waktu harus membayar zakat fitrah. Tak ada buah lori ke waktu harus balik oh. Waktu harus. Sebelum ni lah balik. Apa nama tu takbir raya ni? Sebelum takbir raya. Mai nak bagi tahu waktu harus bermula awal Ramadan sampai terbenam matahari akhir Ramadan. Itu waktu harus. Oh, no betul ya no. Berapa lama ni bayar zakat dah ni Pak Ngah. Oh ya Allah. Betul ya no. Itu harus no, bukan wajib no. Wajib yang tadi. Wajib tu malam terbenam matahari. Betul. Malam 1 Syawal tu. Tempoh dia 1 jam. Betul. Habis tu harus dengan wajib je ke? Waktu afdal. Waktu afdal. Selalu orang dia cakap, afdal bayar waktu ni. Afdal. Apa dia waktu afdal ni? Bagilah time frame dia. Sebelum subuh 1 Syawal. Tu waktu apa pula? Saya nak pergi bayar zakat, pergi buat Tok Amir, saya nak bayar ni. Bangun sebelum subuh saya pergi rumah dia. Waktu afdal pun tak tahu. Tak tahu ni waktu dia ni afdal ni bayar waktu ni. Apa dia waktu afdal? Mai nak bagi tahu. Saya bagi tahu punya, jangan risau. Tuan-tuan dengar je, ambil, simpan. Waktu afdal selepas subuh 1 Syawal. Ini syuruk sampai sebelum solat sunat Aidilfitri. Tu waktunya, waktu afdal. Takkan harus wajib afdal ke? Makruh. Waktu makruh. Muhammad Anwar tanya, dia tak jawab. Anwar. Waktu makruh. Tak tahu boleh. Tak tahu. Waktu makruh selepas solat sunat Aidilfitri sehingga terbenam matahari 1 Syawal. Tu makruh. Apa dia? Dibenci. Tak digalakkan untuk ditangguhkan. Kalau dah waktu dah sampai terbenam waktu 1 Syawal pun tak bayar juga, dia jatuh waktu apa pula? Dia jatuhlah waktu haram. Habis tu kalau haram tak payah bayar. Kena bayar. Wajib bayar. Kena qada. Kena ganti kalau tak bayar. Bila yang kata haram? Terbenam matahari 1 Syawal. Tiap-tiap tahun bayar. Bila tanya, macam tu lah. Sebab apa? Ikut. Ni. Orang bayar ni sebelum semayang raya. Jom kita bayar. Sebab apa? Afdal. Main tani nak ikut lagi ke tuan-tuan? Nak buat dengan ikut-ikut atau nak buat dengan keyakinan? Buat dengan ilmul yaqin. Ya, ada apa-apa? Silakan tuan-tuan. Nak bincang ke, nak apa ke, silakan. Nak gaduh-gaduh ke, silakan.
Ini medan kita, ini wadah kita untuk bicara benda ni. Dan kita cari kebenaran. Terima kasih banyak-banyaklah. Sama-sama banyak-banyak. Bukan saya punya pun, tuan-tuan. Oi. Ni bukan baru betul nilai din tu, jalan hidup. Kalau tidak jalan hidup kita macam mana ni? Tiru dari umur berapa sampai nak mati, tiru je. Sangkanya dah betul dah. Apa dia so? Nak cakap ke nak apa? Tak dengar. Hello, dengar boleh? Hello. Assalamualaikum. Apa tu? Ya. Abali, boleh tak cerita bagi Ya. Yelah, saya pun. Kenapa waktu tu ditetapkan waktu harus, waktu makruh, waktu wajib, waktu dan time tu yang Abali terangkan sebelum tadi. Itulah jalan hidup. Mesti ada dia punya law dia, Azul. Kalau tidak, mana ni nak ada law dia ni? Sebab tu agama ni terdiri atas apa? Ni wajib, haram, harus, makruh, apa? Satu lagi. Sunat. Sebab tu tak boleh. Kena tu apa? Nak dihukumkan dengan apa? Kalau kena. Cuba Zul bagi tahu sikit. Kalau kena ni macam mana? Balindat. Balindat tu kena. Macam sekap jarang Tiru. Kalau wajib, sebut wajib. Kalau harus, sebut harus. Kalau sunat, sebut sunat. Tak, maksud saya Abali, kenapa time wajib tu macam yang Abali cakap kan? Waktu sejam tu, tempoh dia. Yang wajib. Kalau harus daripada mula puasa sampai Zakat fitrah ni untuk siapa, Zul? Tak maaf Abali memang tak tahu lah. Bayar ni untuk siapa ni? Yang tahu untuk tolong orang lain yang susah lah. Sebab tu mestilah orang tu nak raya, nak apa, nak buat persiapan. Dan duk bagi dah apa tu, lepas daripada waktu dia ni dah kenapa? Mesti ada law dia. Awal tu dia merayakan Abali. Dia betul. Sebab tu dia bukan main-main. Sebab apa? Diri Zul bukan main-main. Betul lah Abali, sebab saya fikir kan. Kenapa apa yang kita belajar masa sekolah daripada kecil tu, ya, dia macam Safis. Betul tapi kita punya faham tu bengong. Ya, sebab apa? Dia hanyalah permukaan. Dia tak menyelam masuk dalam tu. Ada permukaan. Allah tu Esa. Allah tu betul tak? Allah tu satu. Lepas macam tu ya, satu. Tercari-cari lah. Satu macam mana? Satu macam mana? Tak tanya pun. Tak cari pun. Betul Wali, lepas tu sampai mana boleh tanya? Dah pula. Mana boleh tanya? Jam, kita pun jam. Sebab tu, bila jadi macam tu, Zul, dalam bab itikad lah dalam pegangan. Tidak ada Tuhan-Tuhan, nampak? Dia berpegang begitu, tidak ada Tuhan-Tuhan. Maknanya Tuhan-Tuhan ni apa? Kalau macam tu, yang Buddha Tuhan lah. Nasrani Tuhan lagi. Yahudi Tuhan lagi. Habis tu, adakah itu konsep ketuhanan yang betul? Kalau sampai sekarang ni memang tak betul salah. Sebab tu bila sebut Tuhan pada kedudukan Tuhan. Bukan yang benda-benda tu. Bukan tu jadi Tuhan ni. Kedudukan yang tak ada ganggu-gugat. Sebab tu benda tu jadi. Sebab tu bila Zul cakap tadi,
Dulu dah belajar tapi bukan detail pun. Betul. Tak faham pun, ikut je. Niru je. Sebab tu jadi hafal. Oh, yang ni memang kena tahu lah beli kan. Sebab tu kalau tak Nabi tak suruh lah jadi fardu kot belajar ni. Betul. Menuntut ilmu tu fardu ke atas Muslim, lelaki dan perempuan. Betul, sangat-sangat ditekankan. Ha, Surah mula pun suruh baca beli kan. Ya, sebab tu dia suruh belajar. Kalau kamu tak mengetahui, bertanyalah kepada ahlinya. Carilah guru. Carilah tempat. Kau tak cakap ke? Awal lagi dia beritahu. Betul. Ini perkara asas ni. Bukan perkara yang yang kita tak lalui hari-hari ni. Zakat fitrah tiap-tiap tahun kita bayar kot. Betul. Banyak lagi yang tikan turut. Sebab itulah. Sebelum lagi saya tanya waktu solat, jenuh pula tuan tu. Terima kasih banyak-banyak boleh. Dah? Hari dia tu. Saya tak ada, saya hanya memandang begitu. Saya sendiri pun perbetulkan diri saya. Bukan aku nak jadi hebat, aku nak jadi begitu. Kita dah tahu dah kenapa? Kerana pertolongan Tuhan je. Betul. Bila dah tahu pertolongan Tuhan, nak bangga apa? Tadi saya dengar lah radio. Saya pun tak boleh ni dengar benda-benda lah radio ni. Dia cakap apa? Orang yang mendirikan solat. Jangan lalai. Apa tu? Lepas tu saya tanya balik. Saya tanya diri saya. Tuhan kata neraka wil bagi orang yang mendirikan solat. Habis tu orang yang lalai dari mendirikan solat. Macam mana dia tak buat pun? Macam mana? Macam mana nak sinkronis ayat tu dengan ayat yang seterusnya tu? Mereka yang lalai. Lalai mendirikan solat. Kalau dia dah lalai, maknanya dia tak dirikan solat. Kau macam mana kategori lalai ni? Rasanya kalau kataan lalai tu sendiri pun kita pun tak faham apa benda yang betul-betul ni. Lalai. Maknanya orang tu solat. Tapi dia lalai dari mendirikan solat. Maknanya dia tak buat lah. Kau macam mana? Betul kan? Sudah. Tu satu orang berpengaruh. Satu orang begitu begini dengan gelaran. Kenapa bagi celaru otak orang awam ni? Tak make sense tak? Dia cakap, lalai dari mendirikan solat. Baik. Dia kata, orang tu dah memang lalai, dia tak buat lah. Dia tak buat pun. Dia tak dirikan pun solat tu. Macam-macam lah, melambatkan solat lah, apa. Tak selesai lah, berapa puluh tahun dah solat ni. Makin rumit tu boleh. Macam mana? Jadi makin rumit tu apa yang dia cakap tu. Sebab tu kena hurai satu-satu, kena tahu apa dia solat. Berdiri solat ni kerana apa? Cuma kena ambil tahulah. Baru betul faham ayat tu. Kalau tidak, kita macam tu lah. Macam saya cakap tadi, saya dengar. Orang yang lalai dari mendirikan solat. Dia solat tapi dia lalai. Nah. Dia macam tu lah, masa dah time. Masa dah time. Masa dah time. Sebab dia tak tahu dia solat tu kan apa dia solat, diri dia tu apa. Diri dia ni, diri yang solat ni, diri apa? Yang ni lah kena selesai dengan ni. Selagi mana dia tak bawa diri dia tak tengok macam mana diri dia dipandang Tuhan, seawal-awal ingatan Tuhan kepada diri dia, dia kata dia lah buat.
Dia kata dia lah yang buat, dia lah begitu, dia lah begini. Bila ada begitu, berlakulah tuntutan. Aku buat dah ni, nak pahala lah, nak itulah, nak syurga lah, nak apalah. Lagi. Bincang. Masa tu ada awal lagi. Boleh? Ya, lagi. Silakan. Apa tu? Kalau dalam orang kata bahasa yang mudah lah kalau kita nak terangkan kan. Kata macam mana yang dikatakan orang yang dia iktiraf diri dia yang Tuhan dah iktiraf. Okey. Tu wujudnya diri dia tu datang dari mana? Wujudnya diri Zul dari ujung rambut sampai ujung kaki ni. Iktiraf siapa? Dari dia lah. Dah tu. Boleh lagi bersangka-sangka, boleh lagi berangan-angan. Ada lagi apa orang panggil? Tidak yakin. Tak. Tak. Macam mana yang dikatakan Tuhan iktiraf tu wujud diri kau tu? Yang iktiraf yang Tuhan dah iktiraf tu yakin tu lah beli. Tu wujud diri tu yakin tak? Cuba cubit kulit sendiri. Yakin tak sakit? Memang yakin lah. Ambil lighter cucur jari tengok. Panas tak panas? Panas. Tak yakin lagi? Dia nak cerita macam mana? Bukan nak suruh pergi tengok cakrawala ke bulan bintang tu, tengok diri kamu tu. Daripada ketiadaan. Tuhan buat daripada tak ada. Dan belum boleh disebut-sebut. Tak boleh disebut-sebut. Patut je boleh faham dah. Kalau aku reverse balik diri aku ni, aku apa asal air mani? Air. Tiba-tiba ada mata, tiba-tiba ada hidung, ada mulut, ada tubuh, ada tangan, ada kaki, ada itu, ada apa semua pakai. Takkan ada sendiri kot. Tu yang paling dekat tapi paling tak nampak. Paling manusia tak tengok, paling manusia lalat. Dan kalau kita cakap pun orang jadi pelik pula boleh. Sebab dia tak nak. Cuba dia nak. Cuba cakap benda yang dia nak Zul. Betul. Dia tak nak. Kalau nak lagi, susah sangat ke bahasa kita nak guna? Betul tak? Jadi tugas kita apa? Sampaikan saja. Jangan kita, kau kena faham macam ni. Kau kena faham. Aduh. Kau kena faham macam ni. Kau kena faham macam ni. Tuhan kata kau bertanggungjawab ke kat atas diri dia? Dia nak jawab apa? Tugas kamu sampai kan? Macam mana nak sampai? Sampailah kat diri dulu. Sibuk nak sampai kat orang. Kenapa? Diri sendiri pun tak sampai-sampai lagi. Ini tak kasih. Okay. No? Tu saya selalu tanya, susah sangat ke dengan Tuhan ni? Saya tanya diri saya lah, susah ke? Saya tanya diri saya, Ghazali kau susah sangat ke nak tahu Tuhan ni? Kau susah sangat ke nak tengok Tuhan ni? Susah sangat ke? Perlu otak yang macam mana ni nak kenal Tuhan ni? Betul lah balik, tapi bila kita tengok orang lain, orang yang kat selain kita pula berfikir, kita pula jadi pelik. Kenapa dia orang fikir macam ni? Sebab tu tak perlu pun orang lain dalam hal Zul. Perlu ke? Demi sesungguhnya kamu datang kepada kami bersendirian. Sebagaimana kami jadikan kamu pada mulanya. Tu ayat tu. Cuba tuju kat diri Zul. Tepat betul. Sebab tu kalau dia tak faham tu, cakap lah apa pun dia takkan faham punya beli kan. Untuk apa? Untuk apa? Saya selalu tanya, untuk apa kita ni nak menghabiskan energi kita ni untuk bagi tahu satu benda yang orang tak nak pun? Untuk apa? Ni saya duk cerita bab zakat lah, bab apa ni. Kalau orang tak nak buat apa? Betul lama dia belah dah.
dia belah je. Apa lah cerita bab zakat je. Orang nak cerita bab Tuhan. Banyaklah cantik muka. Bukan zakat tu cerita bab Tuhan ke? Semua cerita dia. Dah tu. Kita yang suka ni bukan hal Tuhan. Ni bukan hal Tuhan. Kalau tak, dia tak cakap lah inna dina indallahil Islam. Agama tu, agama yang diredai di sisi dia Islam. Yang macam mana agama? Jalan hidup macam mana? Jam, kena macam tu jam. Bukan main, betul dah ni. Sangka betul. Pasal apa? Mak ayah buat, tok nenek buat, orang ramai buat, buat macam ni, kita buat jugalah. Sanat. Anak tu tak apa ni, buat tiru ikut buta karet je ni. Sanat tu penting. Kalau tidak ambil mudah. Ambil buat tak tahu apa dia punya cause and effect dia, tak tahu asal usul dia macam mana. Tak tahu apa pengertian dia. Ni tak yang lain lah Zul, ni orang nak raya sekejap lagi ni. Minggu-minggu depan nak raya. Dia tahu tak raya tu apa? Aidilfitri, dia tahu tak apa dia? Bermaaf, makan lemang, makan ketupat. Tu je raya. Itu didik ragu tu. Tengoklah. Raya lah, baju raya. Baju baru, baju raya. Lansir raya, kereta raya, duit raya. Adakah itu sahaja? Adakah itu pengertian sebenar Aidilfitri tu? Rasanya jauh lagi besar dia tu kot. Nak duduk kat awam? Duduk lah, bukan ada masalah. Nak faham macam mana faham awam? Silakan. Tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan. Sebab orang bersusah payah, bersusah-susah dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan, dia dengan Tuhan macam mana? Tak ada. Tuhan ni ada masa, ada ni pula, ada time. Time ni ada Tuhan ni. Tuhan ada ni, jom kita minta. Tapi tu time ni, setiap hela nafas ni, paling biasa dia time tersepit lah boleh. Tak ada jalan keluar. Dah terpaksa baru nak cari. Dah terdesak baru nak cari. Baru terhegeh-hegeh. Itu pun tak kena juga. Nak pegang yang mana tu? Dia kata tadi kan, waktu sakaratul maut. Zul nak pegang dari mana ni? Allah tak tahu boleh. Sekarang tak apa. Akal ada lagi. Roh ada lagi. Kedekat ada lagi. Dia cabut satu-satu. Macam mana? Nak pegang mana tu? Datang macam mana? Dunia datang. Nafsu kita datang. Bisikan datang. Tu macam-macam datang. Kalau sekarang tak steady dengan Tuhan, agak-agak memang kelangkah pun. Solat pun tak tahu kenapa solat. Kenapa kena kesyahadah ni? Kenapa kena puasa ni? Dudukkan rukun je lah beli. Tiru lah, percayalah. Betul. Yang ni memang kena struggle betul lah. Kita sendiri tu kena struggle lah beli. Itulah nilai Zul tu, nilai perjuangan tu. Kalau tidak, boleh tak? Mari sini saya tanya Zul lah. Boleh tak Allah Ta'ala buat semua satu dunia ni beriman? Boleh tak? Boleh. Jadi apa? Tak ada nilai jadi. Baik buat malaikat je, terus senang. Sebab tu kita menikmati ya beli semua tu. Sebab tu nak terma menikmati tu. Perkataan menikmati. Adakah orang faham? Contoh, Zul. Orang cakap, ni makan durian ni. Aku nikmati durian. Tahu tak durian tu macam mana? Rasa dia macam mana? Tekstur dia macam mana? Warna dia macam mana? Bau dia macam mana? Tu kata menikmati.
Tu durian. Kalau kalimah syahadah, menikmati kalimah syahadah macam mana pula Zul? Bagi tahu. Memang kosong lah. Lepas tu menikmati. Tak payah lain lah. Huruf pertama kalimah syahadah. Huruf apa? Zul? Alif. Alif. Nampak. Betul ke Alif? Orang tembak dulu. Kata menikmati. Orang menikmati mesti dia tahu selok belok. Dia tahu lah. Ni apa, kenapa, macam mana nak baca. Ni apa pengertian dia. Daripada hakikat apa dia, daripada syariat dia apa dia. Tu menikmati. Memang banyak beza. Suka rela dengan terpaksa. Tu. Duk alif. Betul ke? Cuba tengok balik. Bila last kali tengok kalimah syahadah? Bagi tahu balik. Bila last kali tengok kalimah syahadah ni? Bila? Allah Allah tak ingat dah balik. Duk sebut, duk baca. Sangkanya betul. Waktu berkalimah syahadah. Nampak tak kalimah tu? Ini sebut lembu tahu. Lembu macam ni. Ada tanduk, ada kulit, ada itu, ada ini. Warna dia begini, badan dia begini. Muka dia macam ni. Sebut lembu tahu. Kalimah syahadah. Salah tu. Bukan alif tu Zul. Huruf apa? Beritahu. Tak tahu boleh. Hamzah kotak tu. Huruf pertama tu Hamzah kotak. Ashhadu. Tu dia duduk kat atas tu. Belum tanya detail lagi. Hamzah ada berapa? Jenuh pula. Hamzah ada berapa? Menikmatilah. Banyaklah cantik muka menikmati. Bohong macam-macam. Durian. Durian musang ke. Mana dia macam ni? Macam mana warna dia? Lemah dia macam ni. Lemah macam mana? Cerita sikit. Sampai kecerah hati ku. Umur berapa dah Zul? Umur berapa dah? 40 ada dah? Lebih kurang macam tu lah balik. Nak nganga lagi? Nak nganga lagi ke? Lepas tu kalau tengok yang ni boleh, dia jadi apa benda lah aku nak bagi tahu kat budak-budak ni. Nak bagi tahu apanya, aku sendiri pun tempang. Aku sendiri pun lintang pekang. Tertongging, tergolik. Sebab tu betulkan diri tu. Cara dia apa? Tak lain tak bukan. Belajar. Belajar kena macam tu boleh. Saya kena belasah tau bab ni, bab syariat ni. 3 jam straight. 1 to 1. Saya mengaku, saya tak tahu. Saya bodoh. Saya nak tahu. Kenalah macam mana pun. Tetap bertahan. Sebab apa? Aku nak tahu. Ya betul balik. Dia dengar satu bab. Lepas tu nak hafal satu bab. Nak faham satu bab. Nak main lagi. Tu tadi kan kita cerita syahadah. Tu. Tafsiran orang, terjemahan asyhadu an la ilaha illallah tu. Apa yang Zul tafsir? Apa yang terjemahnya Zul buat? Macam mana bunyi dia dalam bahasa Melayu? Kalau sebelum ni baca yang maksud tulisan bahasa Melayu je lah. Apa dia? Sebutlah bahasa Melayu pun tak ada masalah. Sebut. Tuhan mereka Allah. Muhammad Rasulullah Allah. Aku apa? Bersaksi tiada Tuhan. Tu ada perkataan an tu. Asyhadu an la ilaha. Kalau dia tak sambung an. Apa maksud an? Tapi kalau ilah tu diri boleh. Ya. Ilah tu kalau ikut diri kan. Tu an. Abali tanya an. Asyhadu an la ilaha. Kan tu ada. An. Kalau asing kan, kalau pisahkan dia tak bersambung, perkataan dia an. Apa maksud an tu? Tak tahu tadi. Macam mana syahadah ni Zul? Ya Allah. Macam mana boleh jadi orang Islam ni? Tak tahulah, saya sampai ni saya tak berani mengaku Islam boleh.
Aku bersaksi bahawa Allah tu bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tambah disembah. Ni dalam live TikTok ni ada pula disembah. Ada ke perkataan disembah? Itulah. Saya tanya ni, ada tak perkataan disembah dalam kalimah syahadah tu, ada tak? Memang tak ada ke? Habis tu pasal apa tambah? Pula siap kurungan pula tu. Tidak ada Tuhan yang layak disembah. Tambah pula layak disembah bahawasanya. Nampak? Macam jawab kuisa nak bagi tambah markah pula. Sebab tu tak pernah chat pun, tak pernah betul pun. Habis tu? Panjang ni Zul, oi. Panjang cerita ni. Hurai satu-satu. La tu pula. Berapa harakat tu nak kena baca? Rukun qauli tu, rukun perkataan. 12. La ilah tu berapa? Tak tahu tapi panjang lah beli. Apa hukumnya? Nak bunyi kena tahu hukum dulu. Betul je. Tu, mat asli bertemu dengan hamzah qata'. La ilah. Ada mat pedang di situ. Hukumnya apa? Panjang. Hukum tajwidnya apa? Tak tahu. Kalau enjin tu Zul, kalau Zul tu enjin, skru dia cabut tani, skru dia cabut tani. Boleh jalan tak? Bukan segaru boleh, gigi giar tu tangan. Boleh jalan tak kereta? Skru situ cabut, skru sini cabut, minyak sana leaking, minyak sini leaking. Boleh jalan tak? Nak hidup ke enjin tu boleh. Ini syahadah kot, kalimah penyaksian kot. Longgar tan tu, longgar tan ni. Lepas tu bersyahadah. Ada jawab mat asli. Mat asli apa bendanya? Kalau mat asli huruf hijaiyah yang bertemu dengan alif, waw ya, tu mat asli, mat tabi'i. Ini ada tu, ada pedang tu. Mat risakol bukan. Nama dia mat ta'zim Zul. Mat ta'zim apabila mat asli bertemu dengan lafzul jalalah. Tu perkataan ilah tu. Macam mana anak ajar anak syahadah ni? Macam mana? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Nampak syahadah? Main-main. Alah, relax. Ada sikit ni. Main-main lah. Menikmatilah sangat syahadah tu. Memang betul lah Nabi cakap zaman fitnah mengata-kata. Kalau dah tahu apa nak buat? Kalau dah tahu dah, Zul dah tahu dah dia. Zul dah tahu dah. Ambil tahu. Belajar. Jangan, hamba bodoh tuan. Bodoh tentu je. Berhenti tentu je. Bodoh. Lantaklah bodoh. Dah tuan tanya. Aku dah bagi semua kat kau kan? Aku bagi kan semua kat kau kan? Kenapa apa tak guna? Kena pula tentu. Dah lah bodoh kena dah. Bodoh tak belajar lagi, kena lagi kat atas. 2 kali lipat kena tau. Kuasa 2. Tak boleh bagi alasan aku bodoh. Ya tahu semua orang manusia asalnya bodoh. Tapi belajar. Ada siapa lah keluar terus cerdik, tak ada lah.
Kalau tak, Zul, kita ambil lewa, kita ambil mudah. Lepas tu nak Tuhan pelihara kita. Kita sendiri pun tak pelihara diri kita. Cukup pada kena balik kat basic juga balik kan. Mesti balik kat basic. Sebab tu saya berapa kali saya beritahu. Orang yang masuk dia dalam makrifat hakikat, syariat dia loose. Betul. Syariat dia zero. Jadi, Bab bersuci pun tak tahu kepala ekor macam mana. jadi ambil ringan lah boleh. Begitulah. Sebab tu kata, apa kata Imam tadi? Orang yang mengetahui bahawa diri dia tak tahu, maka ajarkan. Ajar, belajar. Apa nilai kita kalau bukan belajar? So, beritahu. Tapi pesan kot, orang Islam jadi dua keadaan. Belajar dan mengajar. Sama ada dia belajar ataupun dia mengajar. Dan sebaik-baik antara kamu, afdalukum, apa dia? Yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tak boleh mengajar, belajar. Kita tahu dah, bukan aku nak tunjuk hebat siapa pun, bukan aku nak tunjuk aku ni pandai, aku ni ilmu ni banyak, aku ada 40 ilmu, dah kita tahu dah kedudukan tu. Bukan kita nak tunjuk aku hebat nak buat apa, kita dah tahu dah pun, asal usul kita tahu dah. Adakah menyebabkan kita terhenti untuk belajar? Tak. Adakah kita boleh, aku dah bodoh. Boleh? Bukan Tuhan tak bagi tahu tu. Nak aku amanahkan kat gunung tak nak, dekat apa semua tak nak. Tapi manusia sanggup memikul amanah tu. Sungguhnya manusia tu sangat zalim, sangat bodoh. Sebab tu tadi ayat saya baca, laukanu ya'lamun. Tuhan kata kalaulah mereka berpengetahuan. Bahasa dia apa? Kalaulah manusia tu tak bodoh. Tak layak kot bodoh, Zul. Layak ke manusia ni bodoh? Tak lah. Sebab kita tahu. Dia yang tak nak ambil tahu. Betul. Dia macam mindset lah dia. Dia lah masa kecil tu kira dah khatam tu kira macam tak payah dah. Benda tu dah settle. Salah. Sama juga. Ni dah sebut pasal khatam. Banyak benda saya nak keluar ni tak tahu. Bertalu-talu ni saya tak tahu lah nak letak dia macam mana. Ni khatam. Zul faham khatam Quran ni macam mana? Mana habis baca tutup. Tak payah baca dah. Baca sampai habis lepas tu buat kenduri sikit lah. Baca dah tak payah baca dah. Sebab tu kena sambung balik tau. Sambung balik. Sampai An-Nas, baca balik Fatihah. Baca balik Baqarah tu. Ulang. Quran dia tak berhenti. Tak ada istilah khatam. Tamat. Ini dah tak payah baca dah lah. Ni tak payah. Ulang. Dia sambung balik. Dia sambung. Ayat Quran tu bersambung-sambung. Betul ni sebab apa daripada kita kata tak sih kan. Walaupun ayat yang sama tapi setiap kali kita tengok dia maksud dia tu berbeza. Sebab tu Tuhan kata ayat Quran tu diulang-ulang. Topik dia sama tapi diulang-ulang. Dalam surah ni ada, dalam surah ni ada, dalam surah ni ada, dalam ayat ni ada. Saja cari pasal, saja nak kena belasah. Bukan kita tahu dah, bukan kita nak menunjuk, bukan kita nak cakap kita ni hebat, bukan kita nak jadi itu dan ini. Untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Tapi kalau apa? Saya tak mengaji macam ni, dia jadi tak sama dah lah macam dia tak boleh duduk sama macam dulu. Dia jadi macam memanglah barulah ada perubahan tu. Dia tak senang duduk. Tak senang. Sebab tu, apa dia orang Islam ni, hari ni dia lebih baik daripada hari semalam. Hari esok dia lebih baik daripada hari ni.
ke arah Tuhan lah beli kan. Mestilah tahu dah, itu memang asas dia lah kot. Itu dia punya tonggak dia punya rujukan dia. Selamat. Tapi Terserah, terpulanglah. Sebab apa? Semua dah dibagi. Semua kelengkapan sudah dilengkapkan. Nah, ada lagi. Silakan. Pukul 12. Benda yang kita nak tu atas gunung pergi cari. betul lah beli. Benda tak nak depan hidung. Buat tak tahu lah. Dia masuk mulut pun tak nak telan. Lepas tu sangka. Sangka betul. Oh ya betul lah ni, betul lah ni. Itu paling takut tu. Lagi. Terima kasih banyak beli. Baik, sama-sama. Kalau mesin basuh pun ada manual kan Bat? Mesin basuh ada tak manual? Baru sembang dengan member itu. Mesin basuh ada manual, peti ais ada manual, handphone ada manual, TV ada manual. Tiba-tiba tu kita ni tak ada manual. Main tekan turut. Boleh nak pasang ni, nak pasang, contoh nak pasang perabot lah, skru itu apa tu, yang ni Allen key dia, ini dia punya screwdriver, ini skru dia macam ni, boleh pasang ikut suka hati, boleh? Boleh tapi tak jadi. Tak jadi apa lah, confirm jahanam benda tu. Merepek. Dia ada manual, skru dia banyak ni, dia punya nut ni banyak ni, dia punya lengki dia macam ni, dia punya badan dia macam ni, kan ada gambar rajah apa semua tu. Betul. Tiba manusia yang sangat complicated ni, yang sangat terperinci ni tak ada manual. Manual dia tu Quran tu, pasal apa tak rujuk manual tu? Betul lah beli. Saya perhati kan apa yang beli cakap kan. Saya tengok orang yang duduk negara maju tau, orang Eropah, Amerika. Dia orang tertarik sebab dia kata satu-satunya agama yang ada manual yang sangat detail. Sebab tu dia cakap Dia apa? Dan kita orang Melayu yang memang Islam ni kita buat macam Sebab tu apa firman Allah? Apa firman Allah kata? Kalau kamu lihat kami turunkan Al-Quran pada gunung, nescaya hancur, lebur gunung tu. Kenapa? Takutkan ayat-ayat kami. Maka perbandingan permisalan ini kami buat bagi mereka yang mahu berfikir. Kalau tak, bagi kau orang Islam je lah. Orang Islam je boleh fikir. Siapa saja manusia yang nak fikir, siapa saja, tak kira bangsa apa keadaan, duduk kat mana, kalau dia fikir, mesti dia jumpa. Apa alasan? Apa alasan bangsa kita ni nak cakap tak boleh fikir? Apa alasan? Bagi tahu. Lagi teruk kita, lagi teruk kena pun. Apa alasan? Nak bagi alasan apa? Tak ada masa. Tak ada guru. Siapa yang cakap? Memang tak lepas lah yang ni. Tuhan cakap terang kot dalam surah Qiyamah tu. Mereka datang dengan berbagai alasan. Bagi alasan. Bagi. Boleh bagi alasan kan? Bagi. Terang dia bagi tahu. Nak sangat bagi alasan, bagi. Tapi manusia tu memang macam tu boleh ya. Dia jenis kok mana pun dia mesti nak cari bergantung ke benda lain. Walau dia tahu dah tak ada yang lain. Benda-benda selain benda Tuhan. Sebab tu adanya Nabi. Sebab tu adanya Rasul. Kalau tak ikut Nabi, kalau tak contohi Rasul, nak contohi siapa ni Zul? Tu, memang ikut artis je. Lengkap. Nabi dah cakap, dah lengkap dah.
Aku sempurna kan. Orang kata aku sempurnakan agama kamu hari ni. Khutbah bidah. Kita yang tak nak. Tak nak. Habis cerita. Nak mesti dapat punya, percayalah. Tuhan tak zalim lah. Siapa hamba dia nak balik kat dia dengan sesungguhnya, mesti dia buka jalan. Wajib dia buka jalan. Betul boleh. Bukan setakat buka dia RM1 lagi boleh. Betul lah dia. Itulah Tuhan. Dia sebab apa? Dia nak kita selamat. Ya. Kita nak apa pun nak kita selamat. Apa lagi yang kalau kita dengan anak pun kita nak anak kita selamat. Kalau mak dengan anak pun nak anak tu selamat. Apatah lagi Tuhan dengan hamba. Hari semalam sajalah saya tanya ke Lahir Kamil. Apa yang dikatakan Al-Afu, Tuhan yang maha, Allah yang maha memaafkan. Al-Ghafur maha pengampun. Zul faham, Allah maha memaafkan dan dia suka hamba-hamba dia yang minta maaf. Cuba cerita sikit. Apa dia maaf? Al-Afu. Dalam bulan Ramadan ni banyak kan doa tu kan? Allahualam dia. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Duk baca doa tu selalu tu. Baca apa beli? Amin je biasanya. Cuba fikir sikit. Kenapa dia cakap maha memaafkan? Kita pun pinjam kataan Arab tu, maaf tu bukan kataan kita pun. Sebab dia nak bagi tahu dia tu macam mana? Apa? Cuba cerita sikit. Maha memaafkan. Macam ni lah, saya bagi dengan tamsilan, dengan contoh. Lepas tu Zul fikir. Ya? Baik. Ya? Zul ni kerja lah. Kerja satu company. Okey. Kalau sekarang ni tamprin lah kan, tamprin. Dulu ada punch card. Punch card. Asal Zul punch card je merah. Punch card je merah. Merah je. Dalam sebulan tu, merah tu boleh katakan separuh daripada punch card. Zul. Memang kena surat tunjuk sebab. Betul tak? Merah. Satu hari. Zul pergi punch card. Merah Zul tu tak ada. Okey, betul? Tak dapat lagi. Tak pick up lagi. Merah tu tak ada. Banyak buat merah. Hari esok pergi tengok. Bukan merah aku banyak ke? Faham tak? Maha memaafkan ni. Seram sejuk semua dia. Tuhan delete semua, erase. Zul terima buku ramalan tu. Bukan aku banyak salah ke? Boleh mati sebab malu. Sebab tu belajarlah malu. Belajarlah malu dengan Tuhan ni. Kecil punya anak guna cerita ni. Memang tak dengar lah kata balik yang boleh. Besar nilai manusia ni cukup besar. Tapi yang itulah disia-siakan.
Yang itulah tak dipandang dengan kemuliaan. Yang itulah tak dipandang dengan keagungan Tuhan. Tak ada. Dan Tuhan pun kata, jangan kamu sengaja campakkan diri kamu ke lembah kebinasan. Lepas tu sembang lah balik ni. Jadi risat lah. Lepas tu bosan. Dia mau jenis macam ni juga. Boleh nak dengar, ada minat nak dengar, ada kesungguhan nak dengar. Oh, itu dah cukup baik dah. Carilah orang yang ada dengar macam ni. Tak ada lah. Oh, payah. Dia belah lah. Dia buat menguak, dia buat mata tak faham. Sebut Allah terpinga-pinga, kebir-kebir je mata tu. Lepas tu duk buat menguak, duk buat boring. Dia buat macam benda biasa. Cuba cakap kat dia, Sarah, kerajaan bagi 1,000. Dia tanya Isabel Z kalau cerita macam tu. 1,000? Bola je mata dia. Tiba-tiba je duduk sebelah. Sebab apa? Minat. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka lebih gemar dengan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. No. Ada lagi. Esok pagi tak ada kelas. Esok nak pergi jemput apa istilah sekarang, child fruit. Wajab. Dia boleh direct translation. Anak buah. Oh, child. Ingat apa benda lah. Child fruit. Anak buah. Ada yang minta stop pukul 1. Tanya, sembang lah. Tak sembang, tak syok ni. Dia sembang lah. Lekah. Bila keadaan beginilah, mesti dia seronok lah dengan Tuhan. Dia bukan seronok dengan apa yang Tuhan nak bagi. Dia seronok dengan Tuhan tu. Sebab apa? Dia kenal Tuhan tu. Balik? Ya. Tak tahulah betul ke tak betul beli. Boleh, silakan. Betul. Adalah bagi tu, dia kata Tuhan ni sebenarnya dia tak nak apa pun, dia nak bagi je. Sebab dia provider. Kita ni user. Kita ni hanya pengguna, dia tu provider. Bila dia provider, kau sebut nama aku ke, kau tak sebut nama aku ke, kau nak kufur dengan aku ke, kau nak beriman dengan aku ke, sebab ini adalah sifat aku. Maha menganugerahi, maha memberi. Waktu kita ada ke tak ada, kalau dia nak bagi, dia bagi boleh kan. Sebab tu dia tak kisah kau nak tahu, engkau nak tengok aku ni Tuhan ke, kau tak nak tengok aku ni sebagai Tuhan ke, terserah. Tapi akibatnya sekejap lagi, sebab tu Tuhan kata in ahsantum fi anfusikum. Kamu buat baik, baik tu balik kat diri kamu. Kamu buat jahat, maka jahat tu pun balik kat diri kamu. Tu Al-Isra ayat 7 tu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan yang kamu lakukan itu adalah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesan buruknya berbalik juga kepada diri kamu. Ada sentuh Tuhan, ada cuit Tuhan. Sebab apa? Dia kaya. Dia maha kaya. Tidak memberi bekas. Tidak mengambil faedah. Tidak wajib mengadakan atau mentiadakan sesuatu. Tu kaya Tuhan. Tu sifat istighna.
Lawan dia apa? Iftiqar. Berkehendaklah segala makhluk kepada Tuhan. Sebab tu dia kenapa dia the provider. Kan dia tanya, tengok, kau tengok tak binatang, ada yang menanggung rezeki? Ada Zul? Tuhan tanya Zul, ada tak binatang yang menanggung rezeki dia, bawa rezeki dia? Ada? Ada. Ada nampak lembu duk usung rumput dia, kulu kilir, ada? Ada. Ada Zul bawa beras kulu kilir. Sebab apa? Menanggung rezeki tadi. Mulut pun tak habis sebut tu lah. Kalau dah binatang yang tak ada akal pun Tuhan jaga rezeki dia, kita yang ada akal ni. Lepas tu menyamakan, oh mana boleh tak kerja nanti tak dapat rezeki. Oh, kerja kau sama level dengan rezeki Tuhan. Kufur tau, kufur. Kafir tu. Betul boleh. Tapi orang pandang benda dulu sekarang ni biasa. Sebab dia bukan ada Tuhan. Kalau dia ada Tuhan, dia mesti dia nampak. Tu dipanggil ego. H God out. Singkirkan Tuhan dari hidup. Oh, tu ego. Tu ego. Bukan saja. H God out. Aging God out. Singkirkan Tuhan. Macam tu manusia tu buat. Ya, dia apa orang dengan Tuhan tu macam itu dia jadi. Tandanya terang tu Al-Ankabut surah 29 ayat 60. Dan berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama. Allah jualah yang memberi kepadanya dan kepada kamu. Dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebab tu kalau kita berhati macam saya fikir kan, satu-satunya makhluk yang kelang kabut atas bumi ni manusia je lah. Macam mana? Yang satu-satunya makhluk yang kelang kabut atas muka bumi ni manusia je lah. Manusia sebab dia rasa dia, sebab tu cakap dia bodoh. Oh dia. Dia zalim, dia bodoh. Sebab tu Tuhan kata apa lagi tu, surah Taha ayat 132. Dan perintahkan keluargamu mendirikan solat dan hendaklah engkau tekun sabar mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan kesudahan yang baik adalah orang-orang yang bertakwa. Ada Tuhan cakap, carilah rezeki. Ada? Tak ada. Dia suruh dirikan solat. Apa dia? Adakan hubungan. Kau orang tak faham, kalau macam tu apa ni? Tak payah kerja lah, solat je. Tu bangang namanya, bangang. Bukankah kerja tu juga satu cabang daripada hubungan kita dengan Tuhan? Ingatan tu yang balik. Cuma manusia tak faham. Solat tu daimun, solat yang berterusan, ingatan yang berterusan, hubungan yang berterusan. Habis tu kerja tak ada hubungan dengan Tuhan. Beritahu. Tapi kebanyakannya macam tu lah faham ni. Macam tu lah kebanyakan. Tuhan berkata, turutlah, jangan kamu ikut kebanyakan yang ramai di atas muka bumi. Nescaya mereka akan menyesatkan kamu dalam jalan Allah. Dan tidak mereka hanya berdusta. Berdusta. Tapi kalau kita cakap dia marah ni, oi. Peduli kan, marah tak marah itu belakang kira. Betul lah. Mana? Mamboy. Sebab tu tak perlu kalau nak cakap dengan orang yang nak, Zul. Kalau tak cakap pada orang yang tak nak, ibarat Zul mencurahkan air di dalam keladi. Tak ada apa nilai pun. Itulah, macam sebelum ni lah boleh. Tak tahu nak buat apa, kesian je lah, kesian. Baiklah kesian kat diri sendiri Zul, daripada kesian kat orang. Tapi itulah sebab dia punya tak betul tu, sekarang kita rawik ke dia. Tak. Kalau Zul kuat, kalau Zul tak kuat, ikut sekali ya. Itulah susah. Sebab tu dah sebut pasal kuat kan, main. Tahu ikan terubuk? Terubuk.
Ikan terubuk. Tahu? Oh, yang Sarawak tu. Pernah makan? Pernah. Tulang banyak. Ha? Tulang banyak. Tulang banyak. Sedap. Lemak. Ikan Barang. tu. Saya tanya, isi dia masin ke tawar? Tawar. Dia duduk dalam air? Laut. Air laut, air apa? Asin. Pasal apa dia tak masin? Dah kata Zul tadi terikut. Maknanya Zul ni telur masin. Betul lah tu. Rendam dalam air masin jadi masin. Nampak? Ikan terubuk tu beranak dalam air masin, hidup dalam air masin, mati pun dalam air masin. Masin ke dia? Tak. Tahu. Sebab apa? Dia kuat. Kita sendiri yang biar diri kita kena penetrate. Ini tak habis-habis nak salah kau orang. Dia punya pasal lah. Dia punya pasal lah. Banyaklah cantik dia punya pasal. Tuan kata aku bagi kau akal. Aku bagi kau hati. Aku bagi kau rasa. Aku bagi kau panca indera. Aku bagi kau penglihatan. Aku bagi kau pendengaran. Kau guna apa untuk semua benda ni? Kalau kau nak ikut orang. Jawab. Itu lagi syok baik duduk sendiri boleh kan. Bukan duduk sendiri memutuskan hubungan kita dengan manusia. Bukan. Kefahaman kita, pegangan kita, pengertian kita. Tak ada campur tangan siapa-siapa. Orang lain pun tak boleh campur tangan tu. So kita sendiri yang buat keputusan. Sebab tu siapa nak ikut? Ikut. Tak nak ikut. Sudah. Bukan ada masalah. Yang penting ada peluang bagi tahu, kita bagi tahu. Bagi tahu. Tetap bagi tahu. Nabi cakap cukup 3 kali. Tak nak juga. Terpulang. Kamu tak akan dipertanggungjawabkan. Sendirian berhad. Tapi tu Kau lah boleh. tanggung diri kau tanggung diri kau. Sudahlah ya Allah. Sendiri. Tapi itulah biasa ada jenis poyo tahu sikit. Bila orang tak ada dengar, konon-konon. Ya. Sebab tu Abeli cakap, nak buat apa? Zul buat apa? Nak bertujar dengan orang macam tu, Zul dapat apa? Betul. Dah. Macam mana Abeli? Apa? Orang yang cuba bertengkar dengan seorang yang bodoh akan melahirkan dua. Nak cakap juga hal ni, cakap orang yang ada padanya bekas, ada padanya minat. Cakap lah. Kalau tak ada, cukup sekadar cakap benda-benda biasa. Kau tahu nasi lemak kedai ni sedap. Pergi makan nasi lemak. Tapi itulah lama-lama rasa macam apa? Macam menipu. Macam mana cakap? Macam apa berlakon. Tapi nak buat macam mana boleh tak? Kalau cerita betul kan, tak nak kawan lah. Sebab tu, itu kawan Nabi Ibrahim dengan bapa dia. Apa dia cakap? Betul lah boleh. Kalau itu lagi pula. Nabi Ibrahim cakap apa kat bapa dia ni? Apa saya tak ingat lah. Yang pasal bahala tak? Apa? Bapa dia pengukir bahala kan? Apa Nabi Ibrahim cakap dekat bapa dia? Yang dia letak kapak kat tangan bahala tu ke? Bukan, dia cakap. Dia cakap apa dekat bapa dia? Selamat tinggal ayahku. Goodbye lah. Zul nak buat apa dengan benda-benda macam tu? Melainkan cakap goodbye lah. Aku takkan faham macam mana kau faham. Tutup cerita. Lakum dinukum waliyadin. Engkau agama engkau, aku agama aku. Dekat sini dia terasa sungguh boleh ya. Lantak dia lah, dia nak terasa ke, dia nak apa ke, peduli tidak. Dia nak cakap apa lagi? Nak cakap apa lagi? Orang tak nak cakap apa lagi? Orang nak ni, sebab tu. Apa kata Allah? Kulillah, katakan Allah dan biarkan yang lain tu bermain-main dengan kesesatan. Cakap Allah je. Tengok macam mana respon dia. Bulat ke biji mata dia? Menguap ke dia? Macam muka bodoh ke dia? Tengok macam mana. Akan
katakan Allah, cukup. Nak kata apa kat orang, kita kata Allah pun buat tak tahu je. Betul. Itu lagi betul. Itu lagi betul. Sebab tu, yang paling utama, perbetulkan diri. Jangan nak sibuk nak perbetulkan orang. Bila kita perbetulkan diri, bagi yang ada minat, yang bagi ada yang bakat, automatik dia akan betulkan diri dia. Automatik, percayalah. Betul lah. Ini kita channel lain, frekuensi lain, kau channel lain, agak-agak. Sebab tu time kita serabut, kita rasa macam kat diri kita pun serabut. Macam serabut juga. Sebab tu tak ada yang serabut lah. Balik kat Tuhan, settle semua masalah. Dia bila berserabut tu tak balik kat Tuhan, serabut tu duduk lah dengan kita. Dia macam tu lah boleh ditetapkan. Ni saya beritahu ni apa yang saya lalui sekarang. Agak-agak saya tak serabut ke sebagai manusia? Saya serabut. Yang paling jahat saya lah. Yang paling teruk saya lah. Tapi Tuhan kata lah, kau kalut pasal apa? Biar aku uruskan. Kau pandai sangat nak urus kan? Urus. Try buat. Pandai sangat kan? Ni setiap kali saya nak masuk kelas, saya duduk buka. Saya duduk kaji ni, saya ambil syarah, saya tengok. Saya tak ada, aku nak cakap apa ni? Bukanlah nak kata, oh hebatlah, dia ni mengaji ilmu banyak lah. No. Saya tak tahu nak cakap apa. Betul lah. Sebab setiap kali kita berserah tu dia macam pelik lah, tapi dia macam tu. Sebab tu dia suruh puasa. Sebab apa? Tu, waktu kita sangat lemah. Nafsu tak ada, syahwat tak ada, apa semua tak ada tu. Makan tak ada, minum tak ada. Memang kita down semua. Dan waktu tu kalau berdoa, memang pure punya doa kita. Ya Allah, ampunilah aku. Memang sungguh-sungguh. Tu, diri fitrah tu. Ini sibuk dengan itu, sibuk dengan ini. Dia bukan nak doa minta ampun tu. Tengoklah nak buat. Cekik, mutabak. Banyak kan mutabak. Cekik, makan. Sibuk makan dengan kuali-kuali mutabak tu. Ada lagi? Ada 12.5 dah. Nak lagi? Syukur. Bila tengok macam ni, bila kita renung balik, ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku tahu ini hanya pertolongan kau je. Aku sendiri tak ada, Tuhan. Selapis dia buka satu, dia tunjuk satu, mana dia yang benar, mana dia yang batil, mana dia yang salah, mana yang betul. Dia buka satu. Dan dia ajar pula macam mana kita nak letak diri kita. Oh, itu cukup. Oi, tak ada nilai, tak boleh dibayar dengan apa pun. Sebab tu ayat tadi saya baca tu. Puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk hidayah ni. Kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin kami. Sebab tu kita duk alhamdulillah selalu tu. Hari-hari duk sebut alhamdulillah, alhamdulillah. 17 kali tu yang wajib tu. Sebab kita tahu aku tak ada hidayah, aku tak ada petunjuk apa satu habuk pun aku tak ada. Baru dia tak melampau, baru dia tak mengada-ngada. Ini pada je ilmu sikit, akulah guru, akulah itu, akulah ini, macam-macam. Penyamun bagus. Bukan Tuhan punya kau? Jenuh nak jawab. Dia tanya, pasal apa ambil barang aku?
Pasal apa pakai barang aku? Pasal apa kau mengaku barang kau? Jenuh lah. Sebab dia tak nak ada satu perkongsian pun. Dia tak nak ada satu persyarikatan pun. Sebab tu awal-awal tadi saya baca apa? Tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu. Yang tu manusia buat. Dia sekutukan Tuhan dengan diri dia. Dia tak ambil lah patung ke, batu ke, pokok ke, apa ke. Dia tak ambil lah sebagai sekutu. Tak, dia ambil diri dia sekutu. Tuhan kata telah lenyap, hilanglah apa yang kamu anggap dan sifatkan. Dia adalah sekutu-sekutu bagi Allah. Kau ambil. Tak syirik lagi. Jap paling besar. Sebab itulah Tok Wali cakap apa? Jangan sampai terlihat adanya diri. Sebut senang, praktiknya Dengar tu macam faham dah. Macam faham sangat lah. Sebut tu kemain. Hebat sangat lah. Duduk sama-sama level dengan Tok Wali ni. Implementation macam setan. Body bag. Setan baru balik operation. Syaitan dibelenggu. Baik, okey kot. Minta maaf, terima kasih ya Allah. Minta maaf salah bahasa ya Allah. Saya tak tahulah bahasa apa saya guna ni. Minta maaf. Khalifah minta maaf. Tuan Khairi minta maaf. Pak Ngah minta maaf. Kak Azimah minta maaf. Hati-hati bawa lori. Muhammad Azmi minta maaf, terima kasih. Wafi minta maaf, terima kasih. Muhammad Zul Amin minta maaf. Amirul dan Muhammad Anwar minta maaf, terima kasih. Yang baik, yang buruk datang dari Allah. Saya hanya laluan. Tapi sebagai hamba mengaku salah, jangan cakap tak mengaku salah pula. Salah khilaf tu perkataan, pilihan perkataan saya, bahasa saya, penerangan saya, contoh-contoh saya bagi, saya minta maaf lah kalau tidak bersesuaian dengan apa yang tuan-tuan nak. Sebab apa? Tuan-tuan bayar. Bila tuan-tuan bayar, saya kena fulfill the requirement tu. Kalau tak, mampu saya kena. Jadi saya minta maaf. Salah, silap. Minta maaf lah. Nak cakap apa lagi? Minta maaf je lah. Dan insyaAllah umur panjang kita jumpa lagi. Tapi diorang cakap raya bila? Sabtu ke Ahad? Sabtu ke Ahad? Jumaat ke Sabtu? Ada cakap Jumaat kan? InsyaAllah. Biasanya raya ni kita cuti lah. Kita makan dulu lemak. Kan? Tapi asas dah ada, basic dah ada ni. Duduklah tak mana, makanlah lemang ke, makanlah ketupat ke, makanlah rendang ke, tetap dengan Tuhan tak putus. Jadi yang pertama, jangan ada Tuhan yang lain. Yang kedua, jangan ada sebarang penghalang kita kepada Tuhan. Jangan bagi putus. Sebagaimana tak putusnya nafas kita turun naik, maka dengan Tuhan jangan bagi putus. Dan tidak boleh memutuskan melainkan kejahilan itu sendiri. Jadi tak mau bagi putus, maka jadilah orang yang arif. Bila kita sebut arif billah, macam tinggi, arif billah. Dah semua orang boleh jadi arif billah, dia nak dengan tak nak aja. Jadi syukur dan selamat meneruskan ibadah puasa
Ramadan, jangan lupa bayar zakat fitrah. RM8 tu lah duk kelang kabut. Dan kenapa RM8 ya? Jom beritahu. Kalau ikutkanlah dengan pernafasan, dengan oksigen, dengan makan, dengan air, dengan bumi, dengan cahaya, dengan nikmat segala-gala. RM8 tu cukup ke tuan-tuan? Oi. Bayar dengan nyawa pun tak ada lagi. RM8 je Tuhan minta tu. Zakat fitrah tu. Kenapa? Ini 10 beli. Sini 10. Okey lah. RM10. Kenapa? Soalannya kenapa? Supaya yang lain pun seronok macam mana kita rasa. Bukan. Itu simbolik, kita pulangkan semula kepada Allah. Simbolnya nilai makan kita tu lah. Itu dia ambil. Itulah fitrah. Serah balik. Tahu lah tuan-tuan ni. Tu tanya Pak Ngah. Pak Ngah bawa beras ke Pak Ngah? Banyak tu fitrah tu. Beras. Beras. Saya tahun ni baru tahu balik. Baru tahu. Tak, saya tahun ni baru tahu Afdal bayar tempat kita nak raya. Saya bermastautin lah Sungai Buloh no, kampung utara lah. Ya. Baru ni kenal jugalah yang masjid tu. Dia abang nak raya sini ke raya kampung? Lebih baik dia ambil beli bayar kampung, jangan bayar sini lah. Belum ni sampai bayar ada Sungai Buloh. Tak apa. Itulah perlunya kefahaman fiqh itu. Fiqh tu apa? Kefahaman. Dia ambil beli bayar di kampung nak beli raya di kampung beli bayar kampung dia. Jangan bayar sini. Yang penting bayar, jangan tak bayar. Ya betul. Tak bayar, sebab tu ada orang cakap, jadi sedekah. Saya pun pelik. Macam mana boleh jadi sedekah? Benda tu wajib kot. Bayar kan tetap kena bayar. Tak bayar yang mana tertinggal. Tahu tak? Kena ganti. No. So make sure zakat kepala. Kan kalau orang gaduh-gaduh, baik sikit. Kepala aku ni bayar zakat. Betul tak? Tu belum lagi saya bagi case tadi. Bagi case tadi kat tuan-tuan, selok. No? Okay, terbaik. Jadi sekali lagi saya minta maaf. InsyaAllah apa-apa kita update dalam grup. Biasanya raya ni kita cuti-cuti loh. Baik, insyaAllah. Baik, kompon selok. Baik, jadi saya akhiri dengan aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman imbija ikhtanil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa niat puasa. Esok puasa lagi.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Wali. Baik, jangan lupa niat Banyak puasa. Wali. Terima kasih banyak. Baik. Waalaikumsalam. Selamat. Boleh. Jumpa lagi minggu depan. Bye. InsyaAllah.